guys, so hari ni saya nak kongsi resepi buat puteri ayu pula. Okay, first kita masukkan telur, kita pukul sampai dia kembang macam ni. Barulah kita masukkan gula. Kita dah masukkan gula, kita pukul lagi sekali sampailah dia jadi tercampur merata. Baru kita masukkan Ovaltine. Ovaltine ni penting supaya dia naik kembang cantik macam tu. Lepas tu kita masukkan pewarna hijau supaya colour dia lebih cantik. Next, kita ambil air daun pandan, kita campurkan dengan santan. Untuk adunan kering dia, kita ambil tepung gandum. Lepas tu bila kita dah masukkan tepung gandum, kita ayaklah sikit supaya tepung gandum tu tak berketul-ketul. Kita ambil tepung jagung supaya dia lebih gebu macam tu. Dan kita ambil sedikit serbuk penaik. Bila semua bahan tu dah ada, barulah kita masukkan secara berselang-seli adunan kering kita dengan air santan dan juga daun pandan tadi. Okey, untuk bahagian kelapa, kita ambil kelapa parut dan kita masukkan sikit garam supaya dia rasa masin-masin macam tu, supaya balance rasa kuih kita nanti. Kita sapukan minyak dekat dalam acuan kita supaya nanti kuih tu tak melekat dekat bekas acuan tu. Bila kita dah sapukan minyak, barulah kita masukkan kelapa parut tadi. Kita masukkan, lepas tu kita tekan sikit, kita mampatkan dia supaya nanti bentuk dia jadi lebih cantik. Bila kita dah siap masukkan semua dalam acuan tu, kita kukus selama 5 ke 10 minit. Bila kita dah kukus, baru kita masukkan adunan hijau tadi dekat dalam acuan tu. So, bila kita dah masukkan, sambunglah kukus selama 10 ke 15 minit juga. Korang tutup pakai kain tau, supaya nanti air kukus tu tak jatuh kat dalam kuih kita. Nanti tak cantik. So bila dah siap semua, siaplah kuih puteri ayu kita. Selamat mencuba!